Okey. Okay. Kalau ikut aku yang apa yang aku nak, aku main muzik tu. Faham. Faham tak? Tapi Faham. sebab Tapi faham sebab aku pun memang nak masuk into music tapi family tak bagi. betul lah. Itu salah satu lah Nanti kan. nak kerja apa? Betul Takkan betul nak dah. jadi cikgu muzik. Betul dah. Kita tak bukan nak cakap cikgu muzik ni tak berkualiti. Betul. Tu profession lah. Betul. Okay, daripada chemical engineering. Okay. Degree. Ha. Grad. Ha. Lepas tu first kerja kau. Okay. First kerja yang aku buat nak kerja yang betul-betul ke ataupun any kerja? Boleh je. Any kerja, okay. Aku jual insurans dulu kot. Aku jual insurans. Okay. Tak lama lah. Lepas tu aku kerja kat KLIA. Tingkat KLIA 1, tingkat 5 ada kedai buku dulu kat situ. Sekarang aku tak tahu dah. Sekejap, sebelum pergi lagi jauh, jual insurans. Benda ni menarik. Benda ni sangat menarik. Sangat tough. Boleh kau ceritakan macam mana, apa yang kau buat masa kau jual insurans tu?